Sediakan 2 cawan tepung pulut dan setengah cawan tepung beras. Masukkan sedikit air ke dalam pandan yang ditumbuk tadi. Perahkan pandan tersebut dan tapiskan untuk mendapatkan air pandan dan warnanya. Sediakan pengukus dan kukus kelapa yang telah diparut. Ini bagi mengelakkan kelapa cepat basi ya. Potong dan keratkan gula melaka kita atau gula kabung hingga ketulang-ketulang kecil. Ambil sedikit adunan, lepaskan ke atas tapak tangan dan letakkan gula melaka sebagai inti, tutup rapat dan bentukkan bulat. Didihkan air 3/4 penuh dalam periuk. Rebus buah melaka dalam air mendidih sehingga buah melaka timbul atau terapung. Dan kemudian yang terapung tadi boleh diangkat dan ditoskan.